Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Ibn Thailand. Majlis 15 DHF 25R101. Saya akan menerangkan tentang proses penyimpanan ayam pilihan di bilik pilihan. Proses yang pertama adalah penyelidikan awal. Ayam yang telah disimpan perlu melalui proses penyelidikan awal, iaitu meletakkan ais ataupun air sejuk untuk menurunkan tubuh ayam bagi mengekalkan kesegaran ayam. Jadi inilah proses penyelidikan awal. Ayam akan diletakkan dalam inian ais ataupun air sejuk akan kita letakkan dalam besin ini supaya dapat menurunkan tubuh ayam dan mengekalkan kesegaran ayam tersebut. Proses kedua adalah penyimpanan sejuk. Ayam akan disimpan di dalam peti sejuk pada suhu 0 hingga 14 Celsius bagi mengekalkan kesegaran produk dan kualiti produk. Jadi inilah peti sejuk. Tempat ayam yang dalam sebenarnya disimpan di dalam ini pada suhu 0 hingga 14 Celsius bagi mengekalkan kualiti dan kesegaran produk. Jadi ayam yang disembelih akan disimpankan dalam peti sejuk untuk memanjangkan lagi jaga ayam produk. Proses ketiga iaitu penyimpanan suhu. Jika ayam kita telah disembelih yang ingin disimpan lebih lama, ayam perlu disimpan di dalam peti sejuk dengan suhu sekitar 30 Celsius bagi mengekalkan kualiti dan kesegaran ayam. Jadi ini adalah penyimpanan peti sejuk. Ayam akan simpan dalam ini bagi mengekalkan kesegaran dan kualiti ayam. Jadi suhu ini adalah 30 Celsius. Jadi inilah peti sejuk. Jadi proses yang terakhir adalah proses kawalan suhu. Jadi peti sejuk dan peti sejuk perlu diperiksa secara berkala bagi mengekalkan suhu supaya ayam yang disimpan selamat. 3. Jadi itulah beberapa proses penyimpanan ayam di bilik pilihan yang dilakukan oleh pekerja-pekerja di bilik pilihan. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.